Dia sekarang ni boleh transfer duit dan sebagainya. Jadi nak tangkap orang yang terlibat dengan rasuah ini sesuatu yang bukan. Masa saya jadi Perdana Menteri, yang boleh saya buat ialah bagi berhenti. Orang yang suspicious, kita bagi berhenti. Mike Tyson umpamanya, dia tersilap bawa 2 million ringgit ke Australia. Yang tu bukan dia tak erti baca bahasa Inggeris. Jadi sebab tu dia, tapi kita heran juga lah, bawa 2 million ringgit ni macam mana? Bukan sikit tau 2 million ringgit, banyak duit tu. Jadi orang yang macam itu tak harus jadi menteri, tak harus jadi menteri besar. Sebab itu diberhentikan, digantikan dengan Mak Khair Toyo, Dr. Dan sekarang ni, kerajaan yang ada sekarang ni berpendapat bahawa orang yang boleh bawa sampai 2 million ringgit pergi ke Australia adalah manusia yang cukup cekap, yang bijak, patut jadi menteri. Dan jadilah menteri. Kun fayakun. Ini yang kita lihat. Saya tak cerita benda yang tak benar. Benar ataupun tidak? Daripada orang yang kena buang kerana